Mengikut kenyataan daripada Menteri JKR Syahirmi Yahya bahawa kerajaan GRS akan beri jaminan isu bekalan air di UMS akan ditangani secara menyeluruh. Yang ini ada kerjasama di antara kerajaan GRS dengan universiti untuk menangani bekalan air di UMS. Seorang pula lagi, Pembantu Menteri Belia dan Sukan, Fairuz Redan. Dia kata, isu air di UMS ini, duduklah semeja dan bincang, jangan gaduh di media sosial. Saya tidak fahamlah diorang ni. Gaduh ke tidak gaduh? Kamu tengok dulu video dua orang ini. Dua-dua ini pun ada dalam video ini. Apa yang diorang buat apabila mahasiswa UMS buat demo, hantar memo kepada pihak kerajaan? Apa tindakan mereka? Bukankah tindakan mereka ini provokasi murahan dan bersifat sebagai something? Mentang-mentang diorang ada kuasa, mentang-mentang diorang ada jawatan. Ini anak-anak muda buat demo adalah untuk menyatakan hasrat hati mereka. Mereka terkesan, bukan Syahirmi, bukan Fairuz yang terkesan, bukan Hajiji yang terkesan dengan isu air di UMS, tapi pelajar-pelajar ini yang menduduki kampus-kampus, asrama-asrama di UMS. Mereka tidak ada air. Takkanlah Syahirmi, takkanlah Fairuz, takkanlah Hajiji antara air untuk bekalan student-student. Jadi kamu dengar ini kenyataan ataupun video yang saya sifatkan tidak layak mereka ini menjadi menteri dalam kerajaan GRS. Hai, nah, sini. Sini. Mari. Sini. Jangan ada hobak kot. Mari. Kamu sudah nampak bukan apa tindakan dua orang menteri dan juga pembantu menteri ini? Ini kenyataan yang mereka berikan pada hari ini sangat berbeza. Kerajaan GRS, Hajiji Ketua Menteri yang gagal dan lemah, sudah jadi kerajaan 4 tahun 8 bulan. Hanya tinggal 4 bulan saja sebelum Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ini terbubar secara automatik. Dalam tempoh 4 tahun 8 bulan, apa kerja Syahirmi? Berapa tahun dia duduk sebagai Menteri JKR? Apa kerja Hajiji? 4 tahun 8 bulan sebagai Ketua Menteri Sabah. Apa pula kerja si Fairuz Redan ini selaku Timbalan Menteri Belia dan Sukan? 4 tahun, babe, bukan 4 bulan. Adakah selama ini kamu tidak buat kerja? Apakah pada hari ini apabila sudah viral seluruh dunia isu air di kampus Universiti Malaysia Sabah UMS, viral surat pelajar daripada Sarawak mengadu kepada Premier Sarawak. Viral sejarahnya apabila satu universiti yang tidak dapat membela nasib haknya. Viral apabila kenyataan daripada Jabatan Air Negeri Sabah yang mengelirukan sehingga kan termasuklah Ketua ataupun Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah masuk komen juga memperbetulkan kenyataan yang tidak benar daripada Jabatan Air Negeri Sabah. Semua ini menunjukkan bahawa kerajaan Hajiji kerajaan paling tidak berguna, paling lemah dan juga paling gagal. Tetapi mereka tidak akui benda ini, kegagalan mereka. Asyik juga menyalahkan orang lain. Inilah sifat Hajiji daripada dulu, saya kira sifat dia. Jadi rakyat Sabah, kamu timbang-timbangkan, kamu fikir sendirilah. Dalam keadaan 4 tahun lebih ni, diorang boleh pula cakap, berbincanglah, duduklah semeja, jangan bincangkan, jangan bergaduh di media sosial dan sebagainya. Inilah dia mentaliti otak pemimpin daripada GRS, yang kedapatan mereka adalah amalan-amalan rasuah, adun-adun GRS. Tidak ingat pula, hilang ingatan pula 5,000 dapat sedekah. Hilang ingatan pula 300,000 dapat pinjaman. Inilah perangai-perangai daripada pemimpin adun-adun GRS. Baik, anda sebagai hakim, anda yang menentukan rakyat Sabah. Sebagai pengundi, kita perlu bijak untuk menentukan kerajaan dan Ketua Menteri yang baru selepas PRN yang ke-17. Jangan naikkan GRS plus Pakatan Harapan, kerana jelas
baru hari ini setelah viral, setelah berlaku apa isu hangat, seluruh dunia boleh menyaksikan, baru konon dorang mau turun padang, mau selesaikan, bagi jaminan. Saya nak tanya Syaimin, semalam ada kenyataan kata dalam tempoh 24 jam isu air di UMS akan selesai. Sudah selesaikah Syaimin? Saya nak tanya, jawablah. Sudah selesai atau tidak? Atau hanya bagi jaminan? Inilah yang kita nyatakan, jaminan hanya cakap mulut, air liur bila bercakap tidak ada jaminan. Yang ada jaminan tindakan yang menyeluruh. No action, talk only, NATO. Kita mau apa dia? Walk the talk, bukan hanya bercakap dengan air liur seperti mana kata YB Armizan. Bye bye.